tumis-tumis payah mak payah pecah minyak. Ada 3 tip cara untuk pecah minyak. Pertama, mula-mula banyakkan minyak waktu mula-mula nak tumis. Perbanyakkan minyak untuk cepatkan minyak tu, cepat pecah minyak. Tip yang kedua, gunakan air sejuk dari peti sejuk yang waktu kita tumis tu, kita guna air sejuk daripada peti sejuk. Ini tip rahsia macam mana dia nak cepat pecah minyak. Okey. Dan tip yang ketiga adalah kita menggunakan 2-3 titik minyak panas. 2-3 titik minyak panas. Ini untuk merangsangkan dia pecah minyak. Macam mana kita nak tahu dia pecah minyak? Kita tengok. Dia naik minyak lah di tengah-tengah dan di tepi-tepi itu dia berminyak. Itulah tip nak pecah minyak. Selamat mencuba. Okey. Selamat mencuba. Tip ini. 3 tip pecah minyak.